Mun sakit apa? Dia jadi macam mana? Dia kita buat ayak, dia berdarah. Darah pula macam orang main Muay Thai hak yang duk nak buat ayak tukar dia keluar habis mangkuk. Darah penuh. Sebulan lebih lah. Cuma lifestyle ni Tuan Herudin ni lah dia dah kenal. Dia dah kenal tu saya pun try pergi lah. Cuba tengok dalam secet ketiga atau secet keempat tu. Tengok darah lah. Kan? Benda tu dah sebulan lebih lah. Dengan 4 secet lah kata. Benda tu dah stop. Bila dah stop tu terasa kebetulan lagi. Lepas tu esok tu buang pun tak ada. Lepas tu try lah. Ambil makan macam Maggi ramen yang pedas-pedas tu kan. Nak try nak jadi ke tak. Oh nak test tengok. Nak test testimoni sendiri pula tu. Sebab benda tu baru ke tak benda ni. Kan kalau betul tak darah dah aku buat. Lepas tu try makan malam tu dengan pedih perut apa nak proses pun esok lah. Esok dia tengok. Alhamdulillah darah tak ada. Kata benda ni memang boleh buat lah. Lepas tu dia kata dekat Tuan Herudin